Assalamualaikum. Selamat pagi. Mana kawan-kawan yang lain? Tak tahu lah cikgu. Tu nak data ni. Dia orang ada sampan tu ke bang? Oh, tak ada duit. Tak ada duit, miskin. Tahu lah dia orang. Kau sekolah mana kau? Kita pergi CC. Main game. Kau rasa? Laptop baru baik. Bapak Untuk beli aku. Bapak aku beli. Dulu dah. Assalamualaikum. Tangkap, kita bawa busuk. Aduh. Betul. Tolonglah kawan kau yang miskin tu. Dah lah miskin cacat juga. Buat potong puasa. Dah miskin tak puasa ni. Tak ni Janganlah cakap-cakap macam tu dia. Kau bawa apa? Ni lah beg sekolah aku. Apa beg dia tu? Kau tengok beg dia. Ni beg. Kau. Bagus lah. Kau dah tak puasa. Kau tak nak tolak kawan kau ni ke? Itu bini saya rosak tu. Kau tak nak tolak kawan kau ni ke? Cepat sikit lah. Saya minta maaf. Busuk. Saya tak bawa kasut sebab kasut saya kotor kena lompat air. Lompat air lah. Apa dah lompat pun kau tahu tak? Gabut. Okey, semua mana kerja sekolah yang cikgu bagi semalam? Saya siap cikgu. Okey, buka mana kerja sekolah kamu? Tak bawa cikgu. Kenapa tak bawa? Dah. Sekolah orang pandai kau bergaya pun. Bagus Iqbal. Baik tak bawa buku. Kau bawa buku. Ni buku ke apa? Jom sikit. Kenapa je? Buku macam belacan lah. Kenapa masuk sungai ke? Ha? Tak, itu jatuh. Dah busuk. Biar. Janganlah buat kawan saya macam tu. Saya ambil buku sekejap. Padan lah dia orang miskin. Seorang cacat. Janganlah ejek dia. Kau dah tahu. Kau lah guru kau. Cepat sikit. Kau Ni. Nak cacat. Sikit. tahu kau. Apa macam ni? Inilah biasa buat saya. Ni apa dah ni? Saya bawa pen. Ni kain apa ni? Saya bawa Ini pen. ini bukan sebab. Apa ada ni? Saya beli sebagai benda ni lah. Apa benda? Pakai kapur je. Apa kaya ni? Ni dengan cacat tak puasa. Miskin dah tak puasa. Cacat. Puasa pun tak. Iskan juga dengan Amirul. Tak baik kita ejek-ejek kawan macam tu. Kenapa kamu nak ejek-ejek dia? Diorang ni miskin. Balik ni tengok tahu. Tak puasa cikgu. Dia boleh bawa air tu. Pakai di sekolah. Cakap panjang lah. Oi. Cakap lah tak orang nak cakap. Macam penagih lah. Ni apa? Sampah. Cikgu dah lama perhati kamu berdua ni. Selalu sangat pandang rendah kat kawan-kawan miskin kamu ni. Lepas ni, cikgu nak kamu sama-sama buat kerja dengan mereka supaya nanti kamu tak jadilah masalah untuk kamu berdua ajuk-ajuk diorang lagi. Jadi sekarang ni cikgu nak kamu berdua minta maaf dekat mereka. Jangan marah kami. Dah, jom, kita balik, jom. Mana beg sekolah saya ni? Ya, dia tu dia. Berat je. Jom lagi balik ya. Kasihan kat kawan saya. Bila